أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, macam mana? Okey ke tidak? Senyum dah belum hari ni? Belum senyum lagi. Dah pukul 3 dah bang. Duk tegang je. Hari Jumaat yang mulia ni senyumlah sikit kan. Pergi semain Jumaat. Pergi baik. Alright. So, hari ni kita nak borak sikit dengan korang ni. Kita nak bercerita sikit cerita baru, series baru. Bila kita dah buka lembaran baru, maknanya awak kena move on. Kena move on daripada series sebelum ni lah. Kalau komen lagi, nak light off dah tak ada sambungan ke bang? Light off memang dah tak ada lagi ke? Memang itu ke ending dia? Memang itu tuan-tuan. Memang dah tak ada lagi. Okay, so ini adalah series baru, tapi tugas korang adalah yang sama. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Macam biasa, kita layan intro dulu. Alright, ready? Okay, sorok bawah meja semua benda. Okay, alright, okay, let's go. Let's roll it. Alright guys, macam yang korang nampak lah minggu lepas kan, sebelum kita nak ke orang kata intro seterusnya ni, kita ada benda juga nak bagi tahu dengan korang. Okay, beberapa update yang kita nak update kepada update korang. Okay, di mana tahun ni pula, minggu ni kita dah buka series baru lah. Minggu lepas kita dah lepas light off. Okay, actually sebenarnya kita dah bagi tahu korang. Actually sebenarnya nampak tak, dua-dua kita pakai dalam masa yang sama. Okay, kita dah bagi tahu kat korang yang episod lepas apa tajuk dia minggu ini, kisah dia bagaimana, dan kita dah mulakan pun kisah kita ni pada minggu lepas. Tapi acap sure kepada yang mungkin baru menonton, yang baru tengok kan, yang baru nampak dan sebagainya, mungkin tak clear ataupun tak perasan video kita yang minggu lepas. Video acap yang mana satu, video yang macam mana, apa dia, itu dia video light off final plot. Itulah dia yang kita orang bagilah semua benda sekali dalam tu. Okay, so untuk hari ni kita ada kelainan sikit. Nak kata lain tak ada lain, cuma kita nak fast forward sikit video ni. Maksudnya fast forward kepada yang belum lagi menonton ataupun dah terlepas final plot minggu lepas. Okay, biasakan kita ada cuplikan, betul kan? Kita ada cuplikan, kita nak letak cuplikan dulu. Okay, so kita akan letak cuplikan ini. Cuplikan ini adalah yang dah mendengar 20 minit lepas. Ya, faham So kepada orang yang baru je tengok ni, alright, baru je tengok ni, korang boleh skip terus ke minit 20 something lah. Acak akan tulis kat pin komen lah. Alright, so korang skip terus kat sana. Jangan risau, video ni bukan premier. So kalau premier korang pisang lah, kena tunggu kan. Yang ni bukan premier, korang boleh tengok terus. Alright, so yang belum dengar dulu. Yang dah dengar, jom kita ke minit 20. Cerita ini dihantar oleh seorang wanita, seorang gadis yang bernama Hani. Okay, so Hani berusia 29 tahun. Dia ni kita kategorikan orang perempuan yang kahwin lambat. Kan, so lambat lah, andar tu lah kan, anak andar tu. So macam rasa macam bila kita orang kata apa, dalam fasa-fasa yang dah terlebih umur ni, banyaklah benda-benda yang orang kata apa, here and there lah. So nak manage mulut orang lain, nak settle down diri sendiri lain, duit lain. So satu lagi benda yang dia kena hadapi adalah mulut orang lah. Itulah benda yang paling kecoh dan benda paling susah sekali. Kau bila nak kahwin? Kau bila nak kahwin? Dah tahu dah ada orang mana kan. Kau bila nak kahwin? Ini dah tahu kau umur dah berapa ni kan. Ni anak acik ni umur 23 kahwin dah ni. Kau bila nak kahwin? Gitu. Tapi sebab kan orang perempuan Negeri Sembilan ni, dia payah sikit tau. Dia nak kahwin sebab orang luar salah taksir. Kabarkan gadis kita payah tu lagu. So macam bila dalam orang kata apa, jangka masa sebegini, dia orang nak cari
saya nak cari Hadi dia nak cari jodoh, macam-macam lah berlaku. Tipulah dia tak pernah bercinta, tipulah dia tak pernah melalui fasa percintaan. Tapi yang kali ini, kenapa saya hantar cerita saya kepada Ashraf? Sebabkan ini adalah kisah yang saya akan ingati seumur hidup saya. Dan cerita dia bermula ketika kami sampai ke rumah mak dan juga abah. Assalamualaikum pakcik. Memang saya suara morning voice sikit. Tak, itu Ifi Azman. Okay, alright. So Assalamualaikum pakcik. Saya datang ni nak memindang anak pakcik. Nak memindang? Kau tahu adat kat sini macam mana? Ayah tanya macam tu. Adat macam mana? Datang dengan keluarga, bukan datang seorang-seorang. Tak, yang ini saya baru nak melafazkan hasrat. Okay, lupa nak bagi tahu. Saya ni ada 3 orang adik-beradik. So saya ni merupakan anak yang paling bongsu. Saya ada seorang abang dan seorang kakak. Dan saya seorang lagi di hujung lah. Okay, abang saya yang sulung, lepas tu nombor 2 kakak, dan saya yang terakhir. Abang dengan kakak dia dulu semua bawa family terus. Tak ada datang seorang-seorang macam ni. Abah cakap macam tu. Aku tak tahu kenapa Abah sangat agresif dalam hal-hal sebeginilah. Sebab kebanyakan daripada orang kata insan-insan yang pernah hadir ke rumah ini sebelum ini pun, Abah memang dalam keadaan yang macam dia ni tak nak bagi aku kahwin ke? Dia lupa ke anak dia dah 29? Macam tu lah kan. Tak pakcik, saya... Nama kau siapa? Nama saya Rahmat. Boleh panggil saya Ahmad. Rahmat. Mak bapak kau ada lagi? Ada. Kau kenal lah. Dia tanyalah berkenaan dengan macam bapak dia macam orang Melaka pula kan. Macam tu lah. Tapi macam tu lah. Bertanya tentang perihal-perihal yang lain. Okay, kita cut it short. Settle lah tu. Saya dan juga Ahmad berjumpa di luar sekejap sebelum Ahmad balik. Apa awak macam tak suka je? Tak adalah. Dia memang macam tu. Tapi dia pandang saya lain macam lah. Kenapa? Tak tahulah. Saya rasa macam seram sejuk sikit. Daripada sampai tadi, saya rasa rumah awak macam seram je. Awak selama ni ambil saya dekat sini okey je? Emanglah. Tapi saya tak pernah masuk rumah awak ni. Tapi entahlah, tak tahulah. Rumah awak memang suka rumah awak macam mana? Ayah awak memang, abah awak memang suka gantung-gantung kepala binatang ke kat dalam rumah ni? Dia memang macam tu daripada muda dulu. Macam collection. Okay, rumah saya ni ada kepala rusa, ada kepala bear, kepala beruang. Macam tu lah, benda-benda gitu ayah suka simpan. Patutlah seseram je. Tak apalah, nanti saya cakap dengan abah sendiri. Awak balik dah dulu. Baiklah. So Rahmat mau balik, tinggallah saya seorang diri dekat situ. Masuk balik ke rumah, tengoklah abah dengan Umi tengah duduk. Umi ni dia tak banyak bunyi sangat, tapi biasalah, anak-anak perempuan dia punya orang kata guardian of galaxy dia adalah abah dia lah kan. Kita pun duduk, abah dia kenapa garang macam tu? Yelah, nak cari waris seterusnya ni, abah dia nak cari keturunan yang baik-baik. Dia cakap macam tu. Habis tu, sampai bila macam ni? Dulu pun budak-budak yang lain macam tu juga. Dia sampai sekarang umur macam ni tak kahwin-kahwin. Habis nanti macam mana? Dah lah, abah nak pergi masjid, bangun. Itulah dialog abah-abah yang nak cut conversation. Padahal timing belum lagi nak sembahyang ni. Pergi masjid, tiba-tiba bangun, pergi masjid. Start motor, tak pergi mana, dah pergi masjid. Dengan modal kopiah dia, pergi masjid. Lepas tu cakap dengan Umi, boleh lah Mi, kalau Rahmat ni tak jadi, orang tak nak kahwin dah tau. Umi bukan tak nak cakap apa-apa, tapi semua benda ni kena abah lah. Abah yang decide. Alah, takkan Umi tak boleh pujuk langsung abah tu. Berapa kali dah Umi pujuk dulu, apa kesudahan dia? Tak jadi kan. So bila Umi dah cakap macam tu, kita dah jadi macam adakah ini orang kata banana fruit 2 time? 2 kali lah ni. Bukan 2 time dah ni, more than 2 time dah kan. Benda macam susah ni. Kita apalah. Waktu tu abah pun dah gerak, kita pun dalam keadaan yang orang kata stabil tak stabil. Kita pun cek Rahmat, cakap dengan Rahmat, hati-hati bawa kereta, itu ini. Kita pun masuklah ke dalam bilik. Okey, waktu tu dah nak asar sebenarnya, tapi jauh lagi nak asar. Contoh asar pukul 4.30, kita baru pukul 3 lebih macam tu. Okey, waktu tu tak tahu nak buat apa sebenarnya. Kita pun ambil telefon, call lah Rahmat tu.
Call pertama tak dapat, call kedua tak dapat. Okey lah, mungkin dia tengah drive, handphone dia tak tengok dan sebagainya kan. Kita membiarkan je lah. Okay. Waktu tu tak tahulah kenapa dalam kepala ni terlintas satu perkataan, ke aku ni susah nak kahwin sebab ada orang buat, tapi siapa yang nak dengki dengan aku? Waktu tu dia macam tiba-tiba out of nowhere ada satu bisikan yang orang kata menjelma di kepala. And dalam keadaan ataupun saat itu, aku cuba benarkan diri aku macam tak adalah, mungkin tak ada apa-apa lah kot. Mungkin benda ni belum jodoh aku. Macam tu lah, kita try pujuk diri sendiri. Okay. Waktu tu dah dalam keadaan, orang kata apa, penat, mengantuk dan sebagainya. Kita pun sandarkanlah badan dekat katil, dekat sandar, dekat bahagian bucu tu. Teks lah Rahmat, cakap on the way tu hati-hati apa semua. Sekali lagi, biasalah orang bercinta kan. Bangun je daripada katil tu, saya pun keluar daripada bilik. Tengok rumah senyap. Mana Umi ni? Umi. Lepas tu dengar bunyi macam ada, orang kata apa, movement dekat area dapur. Okey lah, Umi dekat dapur lah kan. Okay. Saya pun duduk dekat kawasan ruang tamu tu, and then start TV, onkan TV. Tengah-tengah on TV tu, play lah rancangan tu. Waktu tu tak silap saya, Maharaja Lawak minggu ke-8 Persembahan Shiro. Waktu tu Tengok benda ulang-ulang kan. Kita gelak, kita dah tahu lepas dia punchline dia apa kan. Tengah saya gelak-gelak, tak tahulah, terdengar bunyi yang agak aneh sebenarnya daripada dalam rumah tu. Bunyi dia macam bunyi geseran, tapi berat. Maksudnya ada benda berat yang sedang digeserkan. Macam tu. So kita pun tengok kanan. Umi, dengar lagi ni ada orang tengah busy-busy kat dapur, tapi Umi tak menyaut pun. Kita macam okay, Umi tengah buat something lah kan. Tengok. Okay, lepas Shiro dah settle, taman. Lepas tu dia dari, dia ni kita tengok kan, gelak. Lepas tu dengar bunyi lagi. Bunyi apa ni kan? Sekali lagi saya curious. Waktu ni saya pergi menjenguk ke arah dapur. Bila bangun, berjalan menuju ke dapur, saya tinjau ke arah dapur. Jantung saya berdetak laju. Duk 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 duk. Sebab dekat dapur tak ada siapa-siapa. Umi, aku pun turun dekat bahagian dapur. Okay, kat dapur aku tu ada tangga kecil yang dua floor tu. Tengok, Umi, tak ada orang. Pintu pun tertutup. Saya terperanjat sekali lagi. Saya dengar ada suara dekat atas. Waktu tu berlari ni daripada dapur naik ke atas untuk check siapa dekat atas. Bila sampai atas, tak ada siapa-siapa juga dekat atas. Dan benda yang paling aneh adalah TV saya dah mati, dah ditutup. Lepas saya fikir balik, aku tutup ke tidak TV ni tadi? Takutnya. Waktu tu saya pun berlari ke dalam bilik dan tengok telefon. Tak ada pun bunyi orang call. Tak ada pun notification orang call. Tak ada apa-apa. Dan saya keluar balik. Saya buka tingkap pun semua. Saya cuba dengar lah motor abah ada ke tidak. Umi dia pergi mana. Biasa Umi dia pergi rumah sebelah. Rumah Cik ni, Cik Rosna kat sebelah. Heran lah. Lepas tu tak tahulah kenapa mata ni gatal gila nak tengok perhiasan-perhiasan yang ada dekat dalam rumah tu. Tengok. Lepas tu pergi dekat satu patung yang ada tergantung tu, kepala usa tu. Ayah dia dah simpan benda ni dah lama, tapi tak tahu kenapa baru hari ni nak tengok. Tengok. Pegang. Scary je. Takut je.
Kenapalah dulu aku tak pernah rasa takut macam ni. Dah lantak lah. So aku pun masuk balik ke dalam bilik, and then labuhkan diri ke atas katil. Mata ni lelap tak lelap, leda tak nak leda. And then aku pun rasa macam dibuai dan hilang. Orang kata apa, terbuai dek mimpi yang aku pun tak tahu aku mimpi apa waktu tu. Cuma ada satu ketika ni, dalam keadaan tidur tu, sedar tak sedar, saya terdengar bunyi pintu ataupun tingkap dibuka tau. Dia macam macam tu bunyi dia. Lepas tu mata ni macam nak buka, tapi macam tak apalah, mungkin Umi lah dalam kepala ni pun bermain. Dalam sedar tak sedar tu juga, saya rasa hujung kaki saya ni seolah-olah dipegang. Bila hujung kaki dia dipegang, kita jadi terpeganjat, ada refleksi kat dalam diri. Rasa macam, tersentak lah. Buka mata. Bila buka mata, dekat hujung kaki saya tu, macam saya nampak ada bayang-bayang hitam. Tapi saya tak sure tu apa. And then saya rasa macam ada benda merayap menuju ke arah atas sampai ke peha saya. Dia memang rasa jari, rasa ada movement tu. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak melawan. Saya rasa langsung tak ada refleksi yang luar biasa. Lepas tu dia naik lagi atas peha, pergi kat pinggang saya, pergi ke bahagian perut saya. Akhirnya dia berhenti. Saya rasa dia dah usap-usap kat bahagian perut saya. Mata ni buka, nampak warna hitam tu, tapi diri ni tak melawan. Lepas tu rasa dekat belakang leher saya ni ada benda yang sedang lalu. Pernah rasa tak ada binatang-binatang kecil lalu dekat leher tu kan? Macam tu rasa dia. Dia rasa macam tu. Dan waktu tu saya dah rasa geli lain macam. Saya rasa geli lain macam. Dan saya cuba, orang kata, menggerakkan badan ke kiri ke kanan, nak cuba melawan. Tapi bukan tak terdaya, dia bergerak, tapi seolah-olah membiarkan semua benda tu. And then saya tutup mata, saya cuba buka, tak boleh. Cuma saya dengar bunyi dengusan daripada sudut telinga saya. Waktu saya tengah cuba untuk digest apa yang sedang berlaku, saya terasa something agak pelik berlaku di bawah tu. Saya rasa waktu tu macam satu rasa yang sangat-sangat aneh. Dan gerakan jari tu memang menjala ke seluruh tubuh. Saya cuba nak bangun. Sampailah satu ketika ni, bunyi dengusan tu makin lama makin kuat tau dekat kiri dengan tiga tangan kanan saya telinga. Hujung-hujung sayup je saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi azan. Dan waktu tu baru mata saya ni terbuka luas dan saya nampak keadaan bilik saya waktu tu. Uish. And rasa penat tau, rasa penat, rasa sakit, and rasa macam geleman, macam tu, rasa macam tu. Kadang saya pun bangun. Saya bangun, saya nak turun daripada katil tu, memang rasa letih, rasa lesu. And waktu tu, kita ni pakai kain batu baring. Bila kita selak nak turun ke bawah, terselak lah kain tu sikit. Dekat bahagian peha ni, pangkal peha ni, ada macam warna biru, lebam. Lepas tu tengok dekat bahagian betis kanan pun ada. Mana datang pula lebam-lebam ni? Tapi badan memang lesu betul. Bangun, keluar daripada bilik. Lepas tu dengar bunyi telefon dekat belakang. Kita pun pusing, badan ni penat ni. Agak telefon, tengok Rahmat. Kita pun jawab, hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum kak. Kak, ni akak ahli keluarga dia ke kak?
Tak, saya kawan dia. Kenapa? Oh ni owner ni bawa accident kak. Ni nombor ni call log last ni. Akak boleh callkan family dia ke apa tak? Bagi tahu. Ya, dia Kemalangan. Teruk ni kak. Dia tengah tunggu ambulans ni. Waktu tu dia dalam keadaan rasa macam ni tengah mimpi lagi ke apa ke. Dia macam nak apa ni? Betul ke tidak ni? Tadi rasa macam ni tiba-tiba accident. So itulah dia guys, teaser kita untuk minggu depan. Alright. So bila saya dapat call yang macam tu, semua orang saya rasa akan datang rasa yang sama. Rasa panik, tak percaya. Saya tanya, jangan main-main. Biar betul. Betul kak, betul. Ni ada depan saya ni dah berdarah-darah ni. Dekat mana sekarang? Ni dekat jalan kampung depan ni. Tapi suasana dekat dalam telefon tu agak bising sebenarnya. Agak tidak tidak jelas apa yang brother tu cakap. So waktu tu bila kita try tanya, maklumat tu macam sama-sama tau. Sampai satu ketika saya dah macam give up lah. Kat mana? Bagi tahu kat mana? Tak apa kak. Nanti saya bagi tahu kat mana. Saya matikan telefon. So lepas matikan telefon tu, saya terduduk sekejap dan cuba berfikir secara logika. Berpusing kepala ni, berpinar-pinar. Rasa macam apa ni? Ni apa barang ni? Kan? Kenapa macam ni? Kenapa jadi macam ni? Dia jadi macam tu bunyi dia. So bila dalam keadaan yang orang kata apa, pening dan tak faham nak buat apa, saya pun cuba untuk kuatkan diri, bangun daripada tempat yang saya duduk tu, pergi ke pintu, buka pintu, keluar pelan-pelan. Saya agak pelik sebenarnya kenapa respon saya tidak begitu rushing sebenarnya. Sebab biasa kalau orang dah dapat beritahu yang ni accident dan sebagainya, kita akan jadi rushing kan. Tapi kita tak rushing. Kita macam apa ni? Biar betul benda-benda ni jadi. Biar betul kemalangan ni berlaku. Macam tu. Dia ada semua benda tu dalam kepala tau. Tapi kita macam, bukan nak kata try to be cool, tapi tengah mencari apa yang sepatutnya saya buat. Saya keluar daripada bilik. Rumah kosong, sunyi, tak ada orang. Saya duduk dekat sofa tu. Waktu tu saya tengok jam. Jam tu dia macam tak statik tau. Dia macam kejap pukul 5. Lepas tu saya macam blur-blur kejap, tengok dah pukul 6. Lepas tu macam pukul 4. Macam tu. Dia ada rasa macam dapat rasa tu. Dia macam nampak rasa macam gitu. Rasa macam roh tu keluar kejap. Macam tu rasa dia. So bila dalam keadaan macam tu, dia rasa macam tak kena. Tapi dia macam ada satu rasa yang kita tak kawal diri kita sendiri. Kita seolah-olah bergerak, kita seolah-olah berfikir, melihat, mendengar, tapi bukan daripada diri kita sendiri, bukan kawalan diri kita sendiri. Waktu tu dah rasa macam kenapa rasa macam terhuyung-hayang ni, rasa macam tak best. Dan ketika itu mata saya tertumpu kepada salah satu patung ataupun hiasan yang ada dekat dinding tu. Ada satu hiasan ni, dia merupakan kepala seekor rusa. Dia macam kita tengok kan, dalam keadaan pening-pening tu kita tengok. Kita pun tengok lah dekat bahagian hiasan tu. Rusa tanduk dia dua. Betul, tanduk dia dua ke belakang macam tu. Tapi apa yang buat saya pelik dan terkejut pada waktu itu, rusa itu tanduknya berada di tengah dan satu ke belakang. Umpama rusa itu mengenakan fashion mohawk. Tahu yang gitu. Astaghfirullahalazim. Kita cuba istighfar, bangun balik. Dan bila bangun balik, kita rasa macam okay, apa jadi ni? Dia rasa mengantuk sangat, dia rasa pening sangat. Saya bangun semula, berjalan, masuk ke dalam bilik, sandarkan badan dekat katil dan saya baring. Lalu saya terlelap waktu tu. Saya macam gantuk ke? Apa ni?
Lepas tu terlelap. And bila saya terlelap tu, saya tak tahu berapa lama, saya tak tahu berapa dalamnya saya punya tidur tu. Cuma saya terjaga dek kerana bunyi telefon saya berbunyi 2-3 kali. Tring tring ding 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 ding. Tring ding 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 ding. Saya pun angkat telefon. Tengok dalam keadaan mata tu macam apa, nampak tak nampak. On pula jawab, answer. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Yang kat mana ni? Ya Allah, daripada tadi call tak jawab. Buat apa tu? Hello, dengar tak? Siapa ni? Ya Allah, ni saya dah sampai rumah dah ni. Awak ni daripada tadi saya call tak dapat. Risaulah saya. Siapa ni? Sayalah ni. Siapa saya? Sayalah Rahmat. Lepas tu saya pun tengok, angkat telefon, tengok. Kat situ ada lah Love. Kan, Love merah. Love, kat mana? Kat rumah dah. Daripada tadi call tak dapat. Awak apa? Saya terlelap lah. Saya sakit kepala. Cakap macam tu lah. And then Dia pun bising lah. Dia kata, dia bangun, jangan tidur apa semua dah ni. So saya pun macam okay. Yelah. Baik. Kita pun tutup telefon. Tengok dekat notification tu ada 44 call, miss call. Memang tak dengar langsung. Kau bayangkan, dalam keadaan yang aku sedar, aku jawab telefon, lepas aku tertidur. Lepas tu Muhammad ni call 44 kali. Tapi tadi tu apa? Waktu tu banyak benda bermain tau dekat dalam fikiran ni. Dia rasa macam ini macam something wrong ni kan. Apa hal ni? Saya pun capai towel, keluar daripada bilik, nak mandi. Okay, dekat dalam rumah tu, waktu tu saya keluar bilik, ada ayah dekat depan tengah tengok TV, ada mak dekat dapur, and ada adik. Saya ada adik 2 orang dekat dalam rumah tu lah, yang tengah buat aktiviti masing-masing. Saya pun macam terkerut. Lepas tu ayah tanya, kau kenapa? Tak ada, sakit kepala sikit. Nak maghrib tidur. Kenapa? Alah, nak bising-bising. Angkat towel, pergi toilet, mandi apa semua, dah segar. Tapi dalam mandi tu kan, okay, ni nak cerita waktu dalam bilik air lah. Dalam bilik air tu, kita biasalah orang perempuan itu ini letak towel, kita pun buka shower. Waktu tu, bila air shower tu terkena ke badan ni, dia rasa sejuk yang lain macam. Dia macam biasa air panas kan, kita react kan, kita kena air panas, macam tu kan. Yang ni kena air sejuk ni, air biasa, air shower kan, sejuk yang sangat-sangat. Lepas kita pun hulur tangan sikit je. Dia macam sejuk yang bisa tau, sejuk tajam lah orang kata kan. Apa hal ni? Tutup balik. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah. Alamak, dalam toilet tak boleh. Okay, tak apa. Kita pun pusingkan badan. Okay, dekat rumah kita ni ada kolah. Tahu kan, rumah kampung kolah, tahu kolah? Tak tahu? Tak tahu kolah? Kolah tu kalau kata kita bangun pagi, kita pergi sana, pukul 1 kita dah balik. Bukan, itu sekolah. Kolah ni dia macam satu, macam mana ada kolam kecil lah. Kolam kecil kat situ. Orang kampung tahulah, orang Negeri Sembilan tahu kan, ada kolah kat situ. Kita pun angkat dayung sekali. Tapi yang ni okey. Segar-segar badan. 1, nombor 2. Okay, kita letak dayung tu dekat tebing kolah tu. Okay, kita pun ambil sabunkan badan lah. Tengah-tengah sabun badan tu, elok je, tak tahulah macam mana, dengar bunyi macam tu. Bunyi macam tu. Kita pun toleh lah. Kita toleh ke kanan, sebab bunyi tu daripada kanan. Toleh kanan. Bila toleh kanan, kita nampak tombol ataupun tempat picu pemusing untuk shower tu tengah pusing sendiri, bai. Macam tu. Dia kiri kanan. And then air tu faham tak? Maksudnya dia dah buka, dia tutup. Dia buka, tutup. Air tu kejap buka, kejap tutup, kejap buka, kejap tutup. Kita macam Dan waktu tengah orang kata meremang dengan situasi yang ada kat situ tu, kita punya gayung yang ada tadi tu jatuh ke bawah. Tang. Kita takut lah. Jadi takut. Waktu tu kita macam nak jerit, tapi tak tahu, dia macam ada satu gelombang yang apa benda ni kan, capai
towel waktu tu, pakai baju yang ada, keluar. Basah-basah ni, keluar daripada toilet. Keluar. Lepas tu nampak Umi datang. Kenapa ni? Kenapa? Kat dalam. Kenapa? Umi pula jalan sampai dekat tebing bilik air tu. Dia dengar lah, tengok. Kenapa? Ada apa? Tu. Ada apa? Kita pun dekatkanlah badan dengan Umi. Dekat belakang Umi lah. Nak tengok kat dalam toilet tu. First, mata dia terus capture ke arah gayung yang jatuh tadi. Gayung yang jatuh tadi tu ada dekat atas. Umi angkat gayung tu tadi ke? Mana ada? Masuk pun belum lagi ni. Kamu ni kenapa? Dah habis mandi belum? Belum. Dah sambung mandi? Sambung ke? Habis nak buat macam mana? Okey. Mandi cepat. Kita pun masuk balik. Tutup tu bilik air. Lepas tu dengar Umi bebel, apalah nak dara ni. Kita pun teruskanlah urusan. Waktu tu air shower tu kita buka siap-siap. So dia berjuruh lah. Ulurkan tangan, tak ada apa-apa. Tak rasa tajam macam tadi lah. So kita pun mandi macam biasa. Masa okey, yang ni okey, tak ada masalah. Keluar. Tak ada lama dalam toilet tu. Keluar. Laju ni. Keluar. Masuk dalam bilik, bersiap dan sebagainya. Call Rahmat. Hello. Love. Kat mana? Kat rumah. Love, nak tahu tak? Kenapa? Tadi saya mimpi awak lah. Mimpi apa? Saya mimpi awak accident. Astaghfirullahalazim. Mimpi accident sana. Awak nampak ke? Awak accident dengan saya ke? Rahmat tanya. Tak. Saya kat dalam rumah. Lepas tu ada orang telefon kata awak accident. Lepas tu dia kata teruk, darah semua. Tapi bila saya tanya kat mana, tapi saya tak dengar kat mana. Tapi saya rasa benda tu macam real. Mimpi tu macam real. Saya keluar bilik, saya nampak patung peliharaan ayah tu macam ni. Saya nampak tanduk dia jadi satu. Rahmat setia je dengar. Sebelum tu ada mimpi apa-apa tak? Tak ada pun. Tapi Hello? Dengar suara Rahmat daripada telefon. Ada mimpi macam ada lelaki datang dalam bilik. Okay, dia buat apa? Tak tahu. Dia pegang, dia gigit. Ada bekas apa-apa tak dekat badan awak? Rahmat tanya. Waktu tu kita pun selak lah apa-apa patut untuk check. Dan bila kita selak, kita perasan dekat bahagian tepi peha ni ada lebam-lebam biru kat situ. Ada. Dekat mana? Dekat tepi peha ni. Dia biru-biru. Dah bagi tahu ayah? Nak bagi tahu macam mana? Saya rasa awak kena gangguan ni. Rahmat cakap macam tu. Janganlah, takutlah. Gangguan macam mana? Bagi tahu ayah awak lah. Ayah awak kan berubat. Mestilah dia tahu. Tak apalah. Kita takutlah. Okey je kot, biar je lah. Saya risau awak ni kena ikut je. Ikut daripada mana pula? Tak tahulah. Alah love, janganlah macam ni, takut. Tak ada. Lepas tu kita orang berbual dan sebagainya. Sampailah waktu tu dah masuk azan untuk maghrib. Kita pun solat maghrib. Lepas tu kita teruskan isyak. Tengah malam tu, pukul 11 malam macam tu, saya duduk dekat depan untuk menonton TV. Drama yang ada lah 10-11 itu, 11 lebih. Waktu tu saya nampak ayah dah steady dah masuk ke dalam bilik. Manakala Umi masih lagi berkemas kat belakang. Dan dia naik ke atas, duduk dengan saya. Lepas tu Umi macam tanya soalan lah. Kamu ni kenapa ni? Tak tahulah mak, hari ni rasa pelik sangat. Daripada Abah Rahmat datang tadi sampai dia balik, semua benda rasa pelik. Rasa pelik macam mana? Ceritalah kat Umi. So aku ulanglah balik semua benda yang aku cerita kat Rahmat tu. Aku cakap kat Umi, mimpi Rahmat accident dan sebagainya. Mimpi ada orang datang dalam bilik, pegang, gigit, benda-benda macam tu. Lepas tu muka raut wajah Umi agak berubah waktu tu. Dan apa yang buatkan aku terperanjat, dan aku first time dengar sebenarnya perkataan tu adalah bila Umi cakap, dah tiba kita ayah tak nak lah, takut lah, tak ada apa ni.
Kena bagi tahu ayah. Takut benda-benda macam ni jin ikut ke apa. Takkanlah orang mimpi biasa macam ni. Biasa kalau apa ni, mimpi-mimpi orang datang, lepas tu dia gigit lah, dia pegang ni, orang kita takut ni. Tapi tak ada apa kot. Tantang jin asyik tak? Umi cakap macam tu. Jin asyik ni apa? Jin asyik ni dia jin yang jatuh cinta. Jin yang syok kat awak ni. Dia kata macam tu. Macam mana jin jatuh cinta pula? Jatuh cinta ni dia bukan macam manusia sangat. Dia ni lebih kepada tak melepaskan. Awak ada tinggalkan siapa-siapa tak sebelum ni? Kita macam tak ada lah. Boyfriend awak yang selama ni ayah reject, apa cerita? Macam tu je lah. Dan bila Umi cakap macam tu, sorry tadi dia bukan mak, dia Umi, right? Dan bila jadi macam tu, kita dua-dua macam, Umi bagi signal, suruh bagi tahu ayah. Sebab ayah tahu benda-benda macam ni kan. Ayah kan perubatan kan. Kita macam nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu ah. Lepas tu kita pandang Umi pandang kita. So macam dua-dua macam bagi tahulah, tak nak lah macam tu. Dalam hati macam tu lah. Tapi biasan badan tu kita tak orang kata apa, ada apa-apa perkataan yang keluar daripada mulut. Lepas tu Umi cakap, Umi sambung, tak apalah, malam ni kau tidur, ni jap. So Umi bangun, dia pergi kat depan TV tu, dia angkat satu naskah Yasin, dia berikan kepada aku, kepada saya. Lepas tu kata, ni sebelum tidur ni bacalah sikit-sikit, tak payah baca habis pun, 7 ayat pertama pun tak apa, InsyaAllah Tuhan tu lindung. Bacalah Al-Fatihah ke, kursi ke. Okey. Yelah, terima kasih. Ni Umi nak kena tidur ni. Kau jangan lambat-lambat, tiba ayah kau keluar ganti, bising dia. Okey Umi. So Umi pun naikkan badan dia, and then dia gerak lah. Dia bergerak menuju ke bilik dia. Okey. Waktu tu masih lagi tengah tengok TV. Tengah layan jiwa. Waktu tu rasa macam mustahil lah. Kenapa benda ni macam semua benda jadi tiba-tiba Dia rasa macam tu lah. Tapi tak apa, kita pegang je surah Yasin tu, dan kita masuk dalam bilik. Letaklah surah Yasin tu dekat atas meja. Letak atas meja tu, dan kita rasa macam alamak, haus pula lah. Tak apalah, kita nak keluar jap. Keluarlah daripada bilik tu. Tak tahulah dia macam ni lah. Dia ada satu habit sebelum ni saya rasa, daripada kecil saya duduk rumah tu. Okay, saya nak cerita sikit tentang kepala-kepala binatang hiasan yang ada dekat dalam rumah tu. Bapak saya ni akan tambah benda tu dalam masa berapa tahun sekali tau. Dia tak adalah sekali beli tu semua, tidak. Ada kadang-kadang dia bawa macam ni, dia bawa masuk ni, dia bawa masuk. Umi tak pernah bising pun. Dan orang-orang kampung pun macam tahu dah. Kan, kalau ayah macam ni, bawa balik macam ni, memang tu. Memang dia aneh, tapi tak boleh nak tanya. Macam tu lah dia punya conclusion dia. Saya keluar daripada bilik tu, saya pun tengok. Dia macam tu tau. Sehari dua ni saya rasa macam tu. Saya keluar je, saya nak tengok benda lah tu. Untuk pastikan apa pun tak tahu. Tengok. Tapi mata dia memang nak tengok je binatang rusa yang ada dekat situ. Tengok. Okey lah kan. Tapi dalam kepala ni dah projek lah. Satu looks yang kita dah nampak waktu dalam mimpi tu, yang tanduk satu tu kan. Astagfirullahalazim. Kita pun keluar daripada kawasan bilik, turun ke bawah. Okey, turun ke bawah ni, dapur kat situ lah, dekat dengan toilet saya mandi tu. Kita pun ambil botol satu, isikan air dalam botol tu. Sebab kan, yelah, tengah-tengah malam kan hangus pula, haus kan. Kita pun tuang lah siap-siap. Tuang. And then kita pun nak naik ni. Okay, kat sebelah tangga ni ada satu bilik. Ini adalah bilik rawatan ayah. Okay, bilik rawatan ayah. Jalan lah menuju ke tangga tu. Dengar ayah kat dalam tu tengah baca, macam mengaji lah kan. Dengar lah, Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu dia baca surah. Kita dengar dia baca surah. Okay lah, biar je lah kan. Kita biarkan berjalan lah kat tepi tu. Tengoklah ada biskut kering ke apa, nak ngunyah-ngunyah sebelum tidur ni. Tak ada. Okay, kita pun naik tangga. Dan bila naik tangga tu, kita dengar lah dekat sebelah tu masih lagi ayah tengah mengaji. Naik tangga pertama, tangga kedua, dan tangga yang ketiga. Dan bila sampai ke tangga ketiga tu, saya dengar ayah dah stop mengaji. Saya macam, okay, ayah nak keluar bilik.
So macam Umi cakap tadi, kalau ayah nampak kita ni kat luar ni masih lagi berlega-lega, tak tidur lagi, ayah akan bising. Walaupun umur dah 29 dah ni, kan? Dengar apa ni, ayat tu dimatikan. Maksudnya dah habis baca. Astaghfirullahaladzim. Alamak, kita pun apa lagi, nak cepatkan langkah lah. Kita nak cepat langkah, kita nak lari. Bila kita nak lari tu, waktu tu macam huru-hara kan, huru-hara, terlepaslah botol yang ada dekat tangan tu. And bila terlepas, cantik je dia terlepas, terpelanting, and dia jatuh balik dekat dapur, ke belakang lah. Ya Allah, kenapa sekarang pula ni? Macam tu lah rasa dia. Kita pun patah balik, turunlah tangga tu. Laju lah ni, turun, pergi ambil botol tu. Kita dengar suara ayah, ni kenapa tak tidur lagi? Kita ambil botol, kita macam, aduh, tak ada ya. Ambil air. Kita pun toleh. And bila toleh, waktu ni ayah berada dekat pintu yang nak turun tangga tu tadi. Kita pun tengok ayah. Kenapa? Berdiri macam tu. Apa ni, termenung macam tu. Ayah mengaji tadi kan? Naik. Ambil air, naik tangga tu, masuk tidur. Masuk nampak ayah turun. Dalam kepala ni macam projek. Masa aku ambil air tadi, ayah aku terus naik atas ke kan? Dia nampak aku ke apa? Tapi logiknya aku akan dengar pintu tu terbuka. Maksudnya kalau kata laju gila, botol tu jatuh, kita pun turun bawah, takkanlah ayah ayah saya bukan Quicksilver, kan? Tak ada switch, tak ada benda tu. So, macam kita jalan laju masuk dalam bilik, duduk, letak air. Uish, waktu tu dah mengembang, jantung dah berdebar. Cuba husnuzonkan diri waktu tu. Rumah aku ni apa pasal pelik pula kan, saya dua ni kan, kenapa ada rasa macam ni kan? Jin asyik tu katanya jin jatuh cinta. Takkan sampai mengaji. Takkan dia mengaji sebab nak impress bapak aku. Tak mungkin lah kan. Tapi itu suara ayah. Dah lah. Kita pun bismillah, minum air. Yasin tu tadi letak bawah bantal, and then baring, tutup badan dengan selimut, and terlelap. Sebenarnya malam tu saya tak lena pun tidur, sebab saya terjaga. Saya tak tahulah, saya dengar bunyi ada tapak kaki tau, duk keliling saya punya rumah bilik ni. Dia punya tung. Rumah kampung, kalau kata kau pijak papan, pijak ruang tamu dalam bilik dengar. Macam tu lah. Tapi yang ni bunyi dekat tau. Tung. Mengikut pengalaman asal, saya tak buka mata langsung, tapi dengar dia keliling ni. Kita boleh dengar yang dia, kita tidur katil belah kiri, tung. Lepas tu kat depan, tung. Lepas tu pergi kanan, tung. Macam Dolby Atmos keliling. Tapi kita macam taklah. Kita istighfar, tidur, tahu-tahu dengar bunyi azan subuh berkumandang. Allahu Akbar. Waktu tu kita pun bangun lah. Sebab kena sembahyang subuh lah. Sekolah pula. Rumah saya ni memang bab solat ni agak strict sikit. Memang kita berjemaah selalunya lah. Kecuali Zuhur dengan Asar lah, sebab ayah tak ada. Kita bangun waktu tu, tengok apa ni, jam dah pukul 5:30. Bangun waktu tu dalam keadaan mamai. Tengok buku Yasin, okey ada. Saya pun turun daripada katil. Saya tidur, saya pakai baju tidur yang sampai lutut tu. Tahu kan perempuan pakai sampai lutut tu. Turun bawah, kaki saya turun ke bawah. Waktu tu saya rasa macam ada rasa pedih yang kurang selesa sebenarnya di bahagian pelipat kaki saya waktu tu. So saya pun tengok lah apa hal. Dan bila saya tengok, ada lebam-lebam biru yang sama dekat peha saya waktu tu. Saya macam, ni apa ni jadi macam ni kan? Aku salah tidur ke kan? Aduh, bila nak bangun ni, rasa letih, rasa lesu, rasa badan tu berat semacam. Kita bangun lah. Kita bangun,
ambil towel, nak mandi, angkat barang semua, pergi toilet. Okey. Pergi toilet waktu tu kita pun nak buang air kecil lah. Waktu tergedah buang air kecil apa semua, kita tak ada rasa pelik tau. Tak ada rasa pelik apa semua. And then kita pun ambil orang kata apa, cebok, orang panggil cebok, gayung lah kan, gayung untuk kita bersihkan lah. And bila kita bersihkan tu, tangan kita ni dekat alat kita lah kan. Dan bila tengah bersih tangan kita kat alat kita, duk cebok tu, saya tengok dekat tangan saya ni ada darah. Allah mak. Kan, kita pun basuh cepat-cepat. Sebab dalam fikiran, bila orang perempuan berdarah macam tu, maksudnya dah datang haid, datang bulan. Kita pun bangunlah daripada mangkuk tu. Dan bila bangun daripada mangkuk tu, dekat keliling mangkuk tu memang ada darah. Alamak, kita pun flush lah. Kita pun flush apa semua, settle down, berlari cepat masuk ke dalam bilik. Berlari dalam bilik, maknanya saya tak boleh solat. Kan, saya uruskan lah. Ni perempuan punya things lah, korang faham je lah kan. Saya uruskan itu ini. Lepas tu orang solat. Ada orang solat. Umi panggil, saya kata tak boleh, saya tak boleh solat. Okay, Umi faham je lah. So Umi pun keluar, saya pun tidur. Sambung tidur lah kan, nak buat apa lagi. Sambung tidur. Cut it short, kita bangun besok pagi. Waktu ni kan, tadi nak mandi tak jadi, kita nak mandi pagi tu. Bangun, cek, tak ada darah. Apa hal kan? Okey lah, mungkin saya rasa benda lain lah kan. Tapi saya pakai je tuala wanita tu. Saya cut it short lagi. Saya masuk toilet beberapa kali sebelum Zuhur. Tak ada langsung darah. Azan Zuhur berkumandang, orang nak semayang, dan saya dapat saya macam okey lah, daripada subuh nak ke Zuhur tak darah-darah. So saya rasa macam okey, maknanya aku tak birit lah kan. Mungkin ada benda lain lah, faktor lain. Okey lah, aku boleh semayang ni. Nak solat, berjurai-jurai turun darahnya. Zuhur ni sama berlaku, nak masuk asar sama. So jadi pelik, kenapa jadi macam ni? Tak boleh jadi ni. Saya beritahu Umi pasal benda ni. Umi pun jadi heran. Tapi first thing first, kita fikir kita kena bawa pergi klinik dululah kan. Okey, saya cakap dengan Umi, tak apalah, lepas asar ni kita pergi sama-sama. Kita orang pun 2 beranak naik kereta, keluar daripada rumah, nak pergi klinik. Okey, pergi klinik, cek apa semua. Doktor cakap mungkin saya ni dalam keadaan period yang tak teratur. Tapi ini pengalaman pertama sebenarnya jadi macam tu. And doktor pun agak pelik, cuma dia bagi saya ubat lah macam biasa. Balik daripada klinik tu, kita singgah dekat satu kedai runcit yang ada dekat kampung tu. Okey, nama kedai tu Kedai Pak Saleh. Alright, Kedai Pak Saleh. Tapi yang jaga tu adalah nama dia Hilmi. Nama dia Hilmi. Hilmi. Anak Pak Saleh lah. Saya masuk kedai waktu tu dengan mak saya. Hilmi tu dia agak, orang kata apa, lelaki kampung hamba. Faham tak? Yang lawak masuk angin. Jenis Cik, cari apa? Kalau KFC tak ada sini tau. Dia macam tu, budak macam tu. Tapi waktu saya masuk ke dalam dalam kedai tu, Hilmi ni dipandang saya semacam. Masuk dalam, lepas tu tengoklah mak saya apa semua, dia buat tak reti lah. Lepas tu masa nak bayar, dia nak bayar apa semua, saya dekat depan kaunter tu, Hilmi ni dia langsung tak bercakap. Dia cepat-cepat packing barang. Semua RM21 cik. Okey, terima kasih. Kamu kenapa Hilmi? Mak tanya lah, Umi tanya. Tak ada apa. Okey je. Biasa duk mengusik kita orang ni, tak mengusik pula. Tak ada apa. Lepas tu masuk ke dalam kereta, balik. On the way balik tu saya tanya Umi, kenapa Umi orang pandang kita macam ni? Tak tahulah. Daripada klinik tadi kan sebenarnya kita rasa itulah tu. Umi rasa baik bagi tu ayah lah pasal benda ni. Sampai di rumah, motor ayah dah ada. Dan bila kita orang naik ke rumah,